dessert bantai dari Tiara Kitchen. Sebab kaya homemade ni, dia tidak manis sangat. Just nice. Dia lemak manis masin sikit ada. Ini inspirasi bantai dari mana? Dari Patani, Thailand. So, kita bagi on top, kita letak ais krim vanilla. Dia crispy, dia ada manis, dia ada lemak. Dia secukup rasa. Hai Miss, saya mau nasi abe satu. Boleh, tak ada masalah. So, hari ni kita ada soto masak hitam. Okay. RM RM10 satu skop. So, ini ada ayam masak Thai. Ayam masak Thai. Kita bagi pahak lah. Ya, RM10 juga. So, kita ada ni, orang Sabah suka ni. Ayam pahak. Ayam crispy. pahak. So, inilah. So, ada lagi. Ini daging masak hitam. Kita ada dua jenis daging lah. Ini yang pertama, daging masak hitam. Okay. So, yang kedua, daging goreng belengas. Kalau sahabat tak faham, ini daging goreng basah lah. Daging goreng basah. Iya. Okey. Betul sudah ni. Okay. Kerutuk, gulai kerutuk Kelantan dan juga gulai kari dalam. Okay. Inilah gulai kerutuk. Saya letak je lah. Kita Kasih tabur banjir je. dia. Kasih banjir. Telur kicap bawang. So ini dalam ni ada 2 biji. 2 biji. Iya. Besar kan? Besar. Laku ini sambal tomat ni. Pedas-pedas masam je. Just nice rasa dia. Konsep behind nasi abe ni adalah resepi daripada Kelantan dan juga Thailand. Kita bawa ke Sabah. Sini Tiara Kitchen, kita jual nasi abe tengah hari. Okey. So ni lauk-lauk dia lah. Ada daging goreng belengas. Okay. Ada daging masak hitam. Okay. Lepas tu ini ada ayam masak merah. Lepas tu ini ayam kak wok. Kita jual satu scoop ni lah. Banyak tak banyak. Macam ni. Sini ada telur rebus sambal. Okay. Sini ada sotong masak hitam. Soto Ini masak menu, hitam. soto masak hitam. Ini menu baru kami dari nasi abe. Okay. Dan juga last sekali ayam masak Thai pahak kita bagi.